Assalamualaikum, selamat pagi. Kami daripada Muallim Oldies. Tolong. Gambar mesti nampak, takkan tak ada gambar. Ada. Gambar takkan tak ada. Ya, kami berempat yang ni. Empat aja ni, macam mana? Pak Din, Ustaz dengan Zul. Wakil. Eh, Pak Din. Zul. Oh, Pak Din mendahului. Cepat. Kita dah sampai gap 800 meter. Ini apa 800 meter? Kenapa dia 800? Muallim Oldies menghampiri empangan Teluk Bahang. Oh, rehat. Ustaz bermotor di belakang. Di saat-saat keletihan. Tak payah video sikit. Ini dia mana? Komplot. Boleh. Boleh, ni dia boleh mana? Kami berada di Batu Peringgi. Perjalanan lebih kurang dalam 20 km daripada Balik Pulau. Lebih kurang ada 60 km lagi untuk ditempuh. InsyaAllah sampai. Lepas sekali Pak Din, kamu sudah segan. Batu Peringgi yang tak macam Batu Peringgi lah. Banyak kedai tutup lah. Alhamdulillah, walaupun dah sampai juga Penang Attack ni, Penang Kandalan ni, walaupun sepatutnya sekitar 10 orang. Dan seorang-seorang budak hitam mundur diri, tinggal 4 budak hitam. Diketuai oleh Alhamdulillah, diketuai oleh Pak Din. PDC. Okey, tunjuk gambar Pak Din sikit. Diketuai oleh PDC. Semangat veteran. Okey. Sayonara. Dengan Cik Zul kita. Okey, Cik Zul, kita jom. 0.5 McDonald. Ini bekas 0.5 McDonald. Hujanan. Dengan bil. Di Masjid Terapung. Ya. Aliman kita. Nampak. Macam saya. Abang selalu. Jangan lupa main jamak. Kita menghampiri Georgetown. Ini antara grup-grup yang terdepan. Kami sekarang berada di Padang Kota Lama. Menanti ketibaan peserta lain. Terbalik tu.
Sekarang kita berada di Menara Kapal Sing. Nah, Menara Kapal Sing. Panas. Mungkin dalam pukul 3 atau 4 lepas. Aku tahu dia. Fish kedua. Sekarang tengah menuju balik ke balik pulau. Geng-geng Halim sepakat panas terik. Alhamdulillah kami dah sampai ke balik pulau. In 400 meters, Semua terus, last turn right sekali. on P16 Jalan Sungai Nipah.